kena belak lah dah. Ni mana? Set lah. Kalau mana? Atau ada. Mana ni apa? Gerak lah, gerak sudah. Alat utai dah. Habis ke? Beda pada anak ni apa? Cepat. Terima kasih. Lepas ada alat ni apa? Surat apa? Pada alat itu. Untuk mana tu dah? Kopi ke ini. Kopi dia kopi. Dah. Nak tengok. Mana awak mak? Gapo? Atin. Oh. Tok cai mulai atin. InsyaAllah. Main kat ni. Dapat enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini kita tengok surah baru iaitu surah At-Tin. At-Tin ni iaitu Watin. Watin wa zaitun dah lah. At-Watin wa zaitun tu. Duk muka apa? Ni. Tu kita tengok start. Makok. Makok. Wa zaitun makok. Watin ni mada. Makok. Mada. Mana? Dah atas tu dah. Watin, surah At-Tin. At-Tin ni mada. Mada tu. Mada ni hak ada wating tu hak manis-manis. Makan sedap-sedap tu. Tu. Ada payah ada lah. Ya orang Arab yang makan ya wak manis. Ya wak manis tu ya dengan nisi madu Ya nyecah roti makan sedap. Tak opak codeng wak sedap. Patu wa zaitun ni nama makak. Bukan nama buah makak tu lah. Makak cak ijan dengan cak simun. Simun. Makak. Tu wa zaitun tu. At-Tin Wat-Tin, surah At-Tin. Kita tengok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين Alhamdulillah, kita mari tengok komen hak surah Wat-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-Tin waz-Zaitun. Wat-Tin ni, bila kita ada huruf qalqalah dengan huruf ta dengan huruf kaf. Apabila ia ada sadu, belum pada ia saling itu, orang panggil ia nak siddah cerak. Siddah cerak mana? Wat-Ti. Yang ni macam wat, tu tambah mak. Wat-Tin. Wat-Tin. Wat yang supaya Wat-Tin. Beda betul. Supaya haqqa. Dah putus orang panggil siddah je siap. Dak sopan dengan zaitun, nak tengok zaitun tu. Waz-zaitun, waz. Hak ni ada sopan ya dak ni yang ni baca waz-zaitun dak. Wat-tini waz. Hak tu ya kena ada rakhawah. Hak sani ya ada siddah. Hak ni ya kena rakhawah. Hak sani ya suara kena betul. Watti. Hak ni hak tu. Hak ni. Faham ni? Wazzai. Waz. Geliling lah. Wazzai. Hak z tu dia panggil safid. Hak z tu safid dia panggil. Waz. Bukanlah hams tu. Ya bukan ada sin tu. Safid dia panggil. Bukanlah hams. Hams tu dia tu. Dia kena tu bukan tak ada sifat tu. Tengok sekali lagi. Ustaz nak baca kita tu apa? Wati, yang baca Wati wazai. Belum pada zai tu wazai. 1 2 3 Wati. Wati wazaitun. Wazaitun tu biasa lah. Zai sikit lagi. Wazaitun. Ya bukanlah mak tu. Yang ni zai. Bukan tak ada. Ya ada satu bainiah. Udah khawah ya. Wazaitu. Zaitu. Ya ada khawah aja. Bukanlah mak. Yang ada wazaitun. Kena. Mana nak ni? Waktu di sini. To tebal. Ya banyak ke pitprak ni. Waktu di sini. Waktu. Waktu ta. Waktu ni ya pleksa. Tu mula-mula tu ya to saja tu ya tebal, tapi waw nipis. Tau. Bukanlah waktu. Kalau waktu edita sebab ya kita gaduh kat waw. Waktu. Waw dak turut tebal. Itu ayat dah. Waw dak turut tebal. Yang ni baca waktu di sini. Waktu. Tu bukan. Dia nak menyebut syarat tu bukan. Waktu bukan. Waktu. Ta tebal, waw nipis. Itu tak kata. Waktu di sini. 3 ayat. Waktu
Ustaz nak komen tiga ayat apa tu nak baca sekarang. Wa hadzal baladi amin nangil pelam. Wa hadzal bal hadzal ba. Ya ada bainiyah. Wa hadzal baladil amin. Zal dengan dil bainiyah kena ada. Tengok mula sekarang lagi. Wa hadzal baladil amin. Nombor mati bainiyah. InsyaAllah. Lepas tu kita pilihlah seorang ni. Ikut nak itu. Ambil ni 1, 2, 3. Tu 1, 2, 3 ni nah. Tak. Baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Okey, naik ayat lalu dah. والتين والزيتون Alhamdulillah, ini bagus. Tara ni mana? Tunggu Ustaz. Wa turi, tunggu ayat kedua. Wa turi sinin. Tengok dulu Ustaz. Wa turi sinin. Kan bagus, masya-Allah, kengmak tahlah. Sama dah. Alhamdulillah, sedaplah ke. Sama dengan wattini wa zaitun. Ya 3 ayat saja, 3 ayat kan. Wattini dah. Wattini wa zaitun. Yang wat kalau dah. Wattin. Watti bukan wattin. Tin ni ya wadu wattin. Wadu watti, ti kau, timo tu eng tu. Watti. Bagus. Tengok sekali lagi. Wazzai sekali lagi. Bagus dah watin tu, tapi ya agak panjang sekarang ke panjang. Watin. Tin ni 2. Wati ni. Alhamdulillah, enggak pada saat ini banyak. Masya Allah, alhamdulillah bagus. Sepatu. Tetap tengok mula Ustaz. Watau. Alhamdulillah bagus. Tadi ni mula sama lu. Hadzal baladil amin. Alhamdulillah, masya Allah bagus sungguh. Alhamdulillah. Kita tengok ayat yang ketiga tu. Ayat keempat maaf. Laqad khalaq. Dia kalau kecil tu. Laqad khalaqnal, nanti je bainiha. Laqad khalaqnal itu dengan panjang 2. Ya dengar 2. Ya ini ya tak dengar ke. Insa. Itu 2. Jadi 3 lah. Ya insa. Tak kira ke. Insa. Jadi 3 lah. Ya sebab itu tak kira ke. Ya dengar. Kira dengar. 2. Laqad sekali lagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kena dah. Kena dah. Ni baca dah ni dah. Sama baca dah dah. Ambil dua. Ayat 3 ni ayat keempat. Lepas tu seayat kita bagi baca. Thumma radadna, supaya kalau kecil. Thumma radadnahu asfala safilin. Ni mudah. 1, 2, 3 sum. Thumma radadnahu asfala safilin. Alhamdulillah bagus. Orang ambil gilin lah. 1, 2, 4, 5. Betul. Tak amat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oh, Masya Allah. Sedap makrak bagus. Alhamdulillah. Summa radadna. Summa radadna. Summa radadna.
Sum terus tak? Dengarnya. Summa radadna asfala safilin. Oh, ni turut betul molek hari ni, masya-Allah. Sama tu. Laqad. Alhamdulillah. Oh, tara ni molek. Sama itu. Sum. Radadna. Bukan radadna. Radadna. Alhamdulillah, tara tu molek. Jangan lupa bila mak tabi'in ni kita tak boleh lebih pada dua. Cara kita tengok sa dia tak kira lah. Asfala safi ya mak tu tu dua tu mak tu. Kalau tu iza japak lah, jadi 5 lah. Iza jaa ni dah tu. Jaa nas. Nampak tak tu? Dia kira cara dia. Hak mula-mula tu dia tak kira lah, kira tu, kira tu. Lagu pun betul juga. Lagu camno lagu tu sebenarnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia kira lagu tu. Lagu dia kira ni tu lah. Tu. Bagi-bagi masya-Allah. Sama lalu. Ya, laqad semula. Laqad semula dia tukar. Jangan agak laqad. Laqad خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن تقويم. Bagus, masya Allah. Taqwim. Bagus, alhamdulillah. Sama lalu. Sum. Ya, sudahlah. Ya, sudahlah. Jangan lupa bila kita kebanyakan silap di ni kena dah. Kita silap di as tu. As yang ingat emak bunyi. Asfara. Alhamdulillah, tara ni molek, masya-Allah, tabarakallah. Kita tengok ni. Ni kita ambil satu ayat semua ni, kita bagi tak apa? Illal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Jangan lupa salat. Falahum ajrun ghairu mamnun. Tengok mam. Mam ni izhar syafawi. Mam naik ke hidung. Ghairu mamnun. Jangan baca ghairu mamnun. Hadis dapat belum ada ya supaya falahum ajrun ghair. Semua ni izhar. Hak ni hak mati Jepang Andes tu izhar syafawi. Tanwan Jepang Ring izhar hakiki. Izhar semua kita kena ingat. Izhar tengok mulut ustaz. Izhar semua kena dengung. Izhar kita ngaji dulu dengung tak izhar? Tak ngaji tak kena. Itu kita ngaji dulu dengung tak izhar dengung tak? Tak dengung. Tak dengung di sini makna yo tak ada kira dengung asal. Kena juga. Jadi putus tak kena. Sebab apa tak kena itu kayak? Sebab yo hak asal yo dengung itu kayak dah ayat gitu. Itu kayaknya kali dah kayak pula. Dia yang nak jadi sifat diputus. Apabila putus jadi tambah siddah selagi kok ya. Tak kenalah sama siddah. Ya sebab nung mati dan tanwai atau pemi mati semua tu ya tak ada sifat siddah. Ada siddah supaya tak di. Wati. Yang diputus itu. Wati. Kita kena haisid. Oh ya, huruf ya semua ya ada sifat. Kita nak pergi tambah, kita nak pergi kurang. Ini tak boleh. Hak ni
Tengok mulut Ustaz. Bila ya ada dengung kita dengung. Izhar semua dengung tak dengung radak 3. Ada 3 ni dengung hak asaya. Tengok mulut cara dengung Ustaz baca enam. Mana ayat apa ni? Cari tak temu dah. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Dengung sekadar baidiyah. Dengung asli. Tiap tahu dengan satu harakat. Tiap tahu aja ya tak ada harakat tu. Satu harakat. Supaya ada. Dia lagi. Falahum ajrun ghairu mamnun. Lah dengar hak ni, lepas tu hak tak kena. Dah tengok atas sedap hak no lah kita baca. Tak kira bos sama lah. Nah dengar nah. Hak kena lu. فلهم أجر غير ممنون. Dengar sekali lagi. فلهم أجر غير ممنون. Hak no sedap. Sedap hak no lah, sedap mula-mula lah. Sebab ia cukup molek, ia lemah-lemuk molek. Tak ada tamna pun, ia kena. Sabit tu ia tajwid, ke apa mana tajwid? Tajwid iaitu nak beri molek. Pas kita baca tak kena, tak molek Kalimah tajwid mana jayyid misalnya. Boleh kena jayyid ni. Jayyid mana kata molek dah. Jayyid jiddan. Molek lagi. Molek banyak lagi. Mumtak tu tak kira dah. Excellent mumtak tu dah. Ya. Sama sikit lagi sudah dah. Sudah lah ayat ni. Sebenarnya nak bagi 2 tapi sudah lah dah. فَمَا يُكَلِّبُكَ بَعْضُ بِالدِّينِ. Ayat itu. Ba' tu. Ya bainiyah. Dia kata tu Ustaz. Ba'du. Sekali lagi. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Kita rayak dah ni. Watin tu. Watin suara kena putus. Hak ni baru putus. Ingat boleh. Huruf qalqalah semua hak ada satu kena putus belaka. Tengok dah ni. Dah huruf qalqalah tak? Qalqalah putus. Melaka 2 huruf ya hak putus juga sama qalqalah huruf ta tadi wati ni. Lepas tu surah lagi huruf kah. Kah ngata ni ya sifat siddah. Huruf qalqalah semua sifat siddah belaka. Siddah suara kena putus cecin. Bitti wati. Hak siddah iaitu 2 huruf hak bukanlah huruf qalqalah ta dengan kaf. Fakku raqabah putus tu. Hak ni kita semua baca sebab masa lewat dah. 1 2 3. Fama yukallibuka ba'du biddin. Satu ayat lagi. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Alaysallahu bihakkamil hakimin. InsyaAllah akhir ni kita ambil satu ayat pitai. Pilih hak mana tak apa. Kita rasa kata kena ataupun tak kena ikut kita pilih. Betul itu. Satu ayat daripada sesuai ayat sorry. Ikut ada apa? Baca ni. Tak sorry. Semua ni boleh pilih. dari surah ni satu ayat ya. Boleh ayat ni. Illalladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Masya-Allah. Kalau prama enggak apalah kena entem. Tak salah dah. Ayat apa? Suara degah kau sikit. Ayat 3 Panah wa hadzal nak lihat wa hadzal baladil amin kata wa hadzal baladil amin. Pandai you pilih ayat molek wa hadzal baladil amin ni. Ya disungguh sama lalu ayah. Masya Allah. Ayah sedap ayah. Sama hala. Bagus. Faham.
Baca halu tak apa tak kena ayat-ayat ni. Ya, dia kata baca halu. Ha. Pilih hasa ya. Tak apa. Ha. Fama yukadzibu. Fama yukad. Ayat 7 tak? Ayat 7 tak? Ha. Satu tak apa. Ha. Kali lagi. Oh, ni molek ni kena dah apa? Sekali lagi. Cuba bicara sikit. Alhamdulillah, to cerak molek wa turi sini. Oh, jadi bagus alhamdulillah. Sama. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Masya Allah, tabarakallah. Anu kau sedap ni. Sama ada sotai. والتين والزيتون. Masya Allah, alhamdulillah. Kita kau apa ya sedap diri. Boleh. Ya, kita start nak ni betul di makhraj. Ya, makhraj kalau kita makhraj sedap ni. Tajwid kau mari di, ya panha mah kita ni. Kita makhraj tak kena. Lepas tu tajwid ya tak kena. Ya tak kena di mula. Sebab maaflah sebab ya kita tak ngaji makhraj. Ya mau kita dulu okey. Sampai tu duk ikfa betul ya nak ya dibelik. Ya nak belik ke apa? Nak belik di waktu mulut tak kena tak mulut tak kena ya dia sebab makhraj sebab ni insyaallah kita betul makhraj betul baik dak khabar kita tak pandai tak apa orang tanya makhraj dana tu tak usah pandai tak apa tapi buat we kena hak tu hak wajib kita baca we kena kita tak pandai royak tak apa kalau pandai royak molek lagi tak ada apa dia dah hari ni sekadar ini insyaallah semoga Allah SWT wi kemudahan kita dalam ngaji kita dan Allah SWT wi rezeki kepada kita semua pan kita duk ngaji ke wi keberkat di dunia dan akhirat dan wi murah rezeki pada kita dan keluarga kita amin ya rabbal alamin dan semoga Allah SWT menghipungkan kita dalam halaqah hari ini di dalam syurga belaka kita pun nak baca Quran orang dalam syurga yang nak baca Quran dia dah kisah surga lah tu. Tapi dia nak baca kok dan nak kecek benar-benar kehidupan tas dunia. Mari duk hipung kok okey. Mari duk hipung pakak duk kecek. Hari tu kita ngaji kok sedap ngaji kok nak ngaji tik dalam ni. Boleh ngaji di dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi fi kulli illa alladzina amanu wa amilus salawati wa sabil haqq wa tawasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Nabi tak ada, dengan Nabi aja. Alhamdulillah. Oh yalah, kena dah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Kita nak dengar ke dah? Tu. Dengan akhirat ada. Ya, insya-Allah.